kita masuk ke dalam. Oh, sini ada orang punya kebun lah. Tengok jalan cantik lah tu. Sini tempat jalan. Sekarang tak ada lagi lah di kebun. Oh, tak ada orang uruskan lagi. Sebab tak angkat mayat tu kan. Susah nak jumpa sampai. Awak yang seronok ni. Kalau nanti lengkap. Pasal tak guna lah. Best sama. Ya betul. Babi duit je. Dia bawa bekas cukup. Ada kalau duit pun. Betul. Ada orang bertapa lagi mak. Kita masuk dekat dalam. Gua. Ada gua mak sini. Gua tak ada. Cing gugur lah. Tempat dulu mentah tak ada guna. Ni kebun kuku. Yang mana ni? Kuda dulu. Kalau mana? Ya. Assalamualaikum. Jeng, kau jeng, depan sikit jeng. Waalaikumsalam ke? Assalamualaikum. Semalam kamu nak jumpa aku kan? Semalam dah aku putuskan ikatan kau dengan keluarganya. Jadi aku minta kau jangan ganggu dia. Kalau kau sayang anak itu kau cukup lah daripada luar. Jangan mendampingi dia lagi. Boleh tak? Rasanya lu nak tanya. Dah masuk Sarawak masih tak faham masa saya. Tanya macam mana? Cakap dah jangan kacau lagi kami dah. Nyamada bawa kacau apa? Jangan kacau lagi keturunan kami. Bawa kacau keturunan orang. Ada apa-apa dia nak cakap macam tu? Ada apa-apa sih tak nak Mada? Izin jangan cakap kan? Ada apa sih tak nak Mada? Izin jangan cakap. Izin jangan cakap. Kau bunuh aku. Dia cakap kau bunuh dia ke? Mana ada aku bunuh, aku buang kau je. Nyamada, ceda aku bunuh, aku buang jahat Nyamada. Aku dah berjanji dengan atuknya. Nyamada, nya dah berjanji dengan atuk. Janji untuk jaga kebun ni. Jaga keturunan dia. Ya. Jaga tunannya kah? Jaga keturunannya. Tak perlulah jaga lagi ya. Tak perlu bernampak anak cucu ya lagi. Si mau. Kamu Islam kan? Bukan Islam. Kamu masih Islam lah. Tak apa kamu aman lah. Ya? Cik mau? Mau melawan ya, jangan melawan. Kita datang bukan mau berlawan, mau bertempur. Kalau mau tanya baik-baik.
Yang nenek pun sudah tak larat lagi. Ada apa kamu beritahu? Berapa sih nak daripada hitak? Ya, insyaAllah tu bunuh. Sedar yang si bunuh kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan ganggu banyak cucu aja. Boleh? Berkacau nak cucuk. Ya nenek rambat cucuk nenek kami. Ha. Boleh Boleh sih. Boleh sih. Si boleh tanya. Apa kamu mau? Kamu apa? Apa? Aku tak bunuh kau mau bunuh aku. Kalau aku mati, aku tak ganggu kamu. Kalau kamu mati, suruh kamu punya keturunan jin jangan kacau. Apa benda? Boleh? Kamu dah berjanji kan? Kalau kamu ikat janji, nanti kamu akan dipanah oleh Allah. Panah peti oleh Allah. Kamu setuju? Okey, gunakan ilmu kamu. Gunakan ilmu kamu untuk bunuh aku. Guna lagi ilmu kamu paling kuat. Lagi, guna lagi. Biar kamu kehabisan tenaga kamu. Allah. Kunci Allah. Kunci Allah. Bang, pokok. Tumbang pokok dah bang. Ha? Tidak. Lebih. Kau guna ilmu kau terpantul sana sampai ke tumbang pokok. Subhanallah. Sudahlah kau, jangan melawan ilmu Allah. Bertaubatlah kamu. Islamlah kamu. Boleh tahu apa nama kamu? Nyemot apa nama kita? Apa nama? Ya, apa nama? Apa nama kita? Ingat, ingat. Kuda. Apa je? Namanya kuda. Kuda. Maksudnya ada nama, apa nama? Selainnya nama kuda aja kah? Yang nunggah kawannya di kat pokok tapang non. Tadi yang patah pokok tu, kawan dia datang tu. Si tahu. Kenapa pokok tu jatuh? Yang nunggah kawannya tu. Ha? Kawan kau daripada pokok. Boleh bangun, kalau boleh bangun, bangunlah. Siapa di pokok tu? Siapa nama? Pentap. Pontianak. Enak pun dulu. Pentap Pontianak. Panglima. Panglima. Panglima Radin. Bunian. Bunian. Banyak lah. Panggil semua sekali lah, senang aku buang semua sekali. Baik.
Sudah datang dah semua. Ramai keliling kau ni. Ya, ajak bincanglah saya. Aku mohon kau jangan kacau lagi sebenarnya. Nurul ni lah. Ya. Tok dia pernah janji. Ya. Kalau nak lepaskan kami kena bagi kencak kuning. Kencak kuning yang mesti bawa bagi dia kencak kuning. Apa dah pulut kuning? Kencak kuning ke apa nek? Kencak kuning apa? Acing tahu apa? Kencak kuning. Acah, Kencak kuning. Atuk saja yang tahu. rencak kuning. Kencak kuning. Kelak mana nenek lah. Ngam ada tu lah. Tak perlu ada tu lah. Nanti lagi syirik lagi kami. Tak perlu perjanjian macam tu. Kalau kau mau aku putuskan, aku boleh putuskan kau punya perjanjian. Putus saja perjanjian ini dengan manusia. Ya, tak perlu lancak kuning. Nanti lagi menyesatkan lagi. Jadi kau mengaku kalah tak? Ke kau mau lawan lagi? Lepaskan kamu ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Engkau pun terikat dengan perjanjian kan? Jadi engkau pun tak boleh nak lari sebab perjanjian kau dengan atuk zaman dulu lah, atuk Nurul. Ya, nenek Nurul. InsyaAllah aku akan putus perjanjiannya. Bismillah. Di mana pokoknya tunjukkan aku, mana pokoknya aku putuskan perjanjian. Tunjukkan sana. Pokok tu je ni apa? Apa macam? Tengok ke sana. La ilaha illallah ya Allah. Allah Akbar. Kita perjanjian. Allah Akbar. Jangan rasa sedih ya, tak apa perjanjian kamu. InsyaAllah kamu bebas, nanti kamu lagi aman. La ilaha illallah. Ya Allah bebaskanlah ya Allah. Putuskanlah segala perjanjian ini dengan alam jin dan alam manusia Allah. Kembalikanlah kepada ini ke tempat asalnya Allah. Kamu ingin masuk Islam, insya-Allah kamu lebih aman. Ingin masuk Islam semuanya. Betul ya? Alhamdulillah. Ikut saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah Islamku. Ya Allah, terimalah taubatku. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah, aku berjanji untuk menjadi Muslim yang sejati. Ya Allah, aku tidak akan menganiaya seluruh umat Adam dan makhluk di muka bumi ini. Jika aku ingkar, aku akan dilaknat olehmu dan dipandang petik oleh Allah. Ya Allah, sembuhkanlah diriku yang telah terkena jurus oleh khianat aku sendiri. Ya, berdoa ya, insya-Allah ya. Insya-Allah saya doakan yang terbaik ya. Untuk Raden semua, Bunian semua, kuda semua ya. Datuk ya, ini ya, bisa kita keluar bismillahirrahmanirrahim. Bebaskan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Keluar semua sekali ya. Allahu Akbar. Allah. Yoi. Ya, sadar. Okey, alhamdulillah. Banyak lah. Hijau tadi dah buang kan? Hijau tadi dah buang ke? Nah lah tu. Eh? Oh, masuk air.
Okey, Pak, habis.